isu ada bunyi hissing sound, vacuum leak bocor dekat bahagian atas tank ataupun kontainer. Okay, so saya decide untuk bongkar komponen 7 liter engine oil manual pump fluid extractor. Mungkin boleh belajar sesuatu lah tentang komponen manual pump ni. Okay, bila pump ada bunyi leaking ada bunyi hissing leaking. Ada bunyi leaking dekat area sini. Okay, dengar bunyi leaking, angin masuk. Sepatutnya kalau kedap udara dia tak akan bunyi macam ni. Kalau bunyi macam ni maksudnya ada leaking. Kat sini bocor. Buat dia sedut buih. Sini. Dia sedut buih Dari sini bocor. Okay, saya try ketatkan. Okay, nut kat bawah ni pegang dengan plier. Basuh Allen key, pusing kat atas. Ketatkan. Masih bocor. Dan saya decide untuk buka. Pegang nut kat bawah. Pakai plier. Lepas tu atas buka pakai Allen key. Okay, ini yang dah buka. Okay, washer kat atas. Washer ni kat atas Bawah ada nut je. Bawah ada part skru dekat washer. Okay, cuba buka. Ini dah buka. Ni kat bahagian bawah. Bawah sana. Dalam macam ni. Okay, dalam macam ni. Sini tadi cabut je, agak kejap sikit. Cabut je. Macam tu. Ini skru 2 untuk valve kat atas Okay, sebelum tu saya tanda dengan selotip satu dengan 2. Nanti nak pasang, make sure tanda tu bertemu bawah dengan atas. Okay, ni ada grease juga kat batang dia. Grease. Bawah ni ada grease. Ada o-ring. O-ring sini. Okay, ini base dia. Bawah tadi 4 skru. Tak ada apa ni. Ini 4 skru base bawah. Itu 6 bolt nut dekat bahagian atas. Atas ni. 3 komponen ni kat bawah sana. Kat lid keluar ni ada grease silikon grease. Okay, atasnya ada o-ring ada o-ring ni. Okay,
tadi yang bocor. Adakah sebab o-ring ni? Apabila tuang dekat spout ni, jangan terus terbalikkan macam tu. Sikit-sikit, pelan-pelan macam tu. Sebab kita tak nak minyak enjin tu dia masuk dalam bahagian ni. Tak nak dia masuk dalam bahagian silinder pump ni. Ini silikon grease Toyoji. Dan kita try sapu dekat o-ring keliling. Okay, ni vacuum release valve button yang ada 2 skru. Ada 2 skru. Okay, ni kita tak kacau apa-apa skru dia. Okay, ini o-ring keliling. Sudah cungkil o-ring dengan test pen. Okay, hati-hati tak ada luka. Okay, dalam tu ada landasan longkang dia. Tu longkang dia. Dalam ada longkang dia. Sapu silikon grease keliling o-ring yang besar. Lepas tu nanti nak ikat agak-agak sebab ni plastik ni pun nampak dah macam krek-krek halus keliling. So nanti nak ikat tu agak-agak, jangan kuat-kuat sangat. Krek halus. Lalang dah letak grease dekat o-ring yang besar. Kat besi ni pun letak juga grease. Lalang silikon grease. Sini pun saya letak sikit grease. Ni o-ring. Kat sini ada o-ring letak juga grease. Letak juga grease kat sini nak jaga rubber dia. Saya tahan lama. Okay, baru pasang balik. Di sini pun saya letak sikit grease supaya nak bagi dia senang masuk. Awal senang masuk segit kan. Lepas tu baru tekan sikit. Dah masuk. Okay, dah masuk. Lepas tu ni adjust bagi marking kita tadi. Atas dan bawah sama. Okay, dah adjust sama ni. Make sure lubang atas dan bawah sama. Baru pasang skru. Washer kat atas. Okay, washer sebelum ni macam ni. Terbalikkan macam tu. Tengok test. Terbalikkan sebelum ni macam ni. Terbalikkan, tengok ada efek. Okay, masukkan ke dalam bolt dan nut ni dulu. Jangan ketatkan lagi. Make sure lubang atas bawah sama supaya dia boleh masuk. Dah masuk 6-6, baru ketatkan. Okay, ni marking, kita dah marking sama ni, atas bawah. Ketatkan agak-agak tak nak bagi plastik ni pecah sebab ni plastik je. Kemudian tadi saya terbalikkan. Yang asal washer macam ni, dia macam melengkung ke atas macam tu. Saya terbalikkan balik macam tu. Semua washer saya buat macam tu. Tengok ada efek ke tak. Okay, ketatkan balik semua. Nut pegang dengan layar. Bahagian atas kunci dengan Allen key. Okay, pakai Allen key dengan plier pegang nut, Allen key ketatkan bolt. Okay, ketatkan pun agak-agak sebab ni plastik je. Okay, dah selesai. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Bawah belum pasang lagi. Pasang yang atas je. Bunyi macam ni. Bunyi macam ni. Okay, yang ada 3 kaki ni macam ni. Okay, susunan kita try pasang macam ni. Ada 3 kaki. Spring yang diameter besar kat sini. Diameter kecil kat sini. So ada batang ni
masuk dalam lubang. Okay, sudah pasang. Okay, ni skru pasang 2 dulu, ada washer. Pasang 2 dulu, lagi 2 relax dulu. 2 ni relax dulu. Kita test dulu pump. Pun dah dapat. Okay, pasang tube. Kita test pump . Okay, pump berjaya. Ada bunyi air masuk. Ada bunyi air masuk. Cuma ada bunyi bocor. Bunyi bocor tu tak hilang lagi. Untuk pump berjaya. Okay, dah berhenti. Pump lagi. Okay, untuk pump berjaya. Cuma ada bocor tu masih. Pasang balik part skru. Okay, mula-mula pasang jangan terus ketatkan . Pasang je dulu longgar. Supaya nak pergi adjust setiap lubang ni selari. Boleh masuk part skru. Dan bila dah boleh masuk part skru baru ketat ke habis.